Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi dalam rancangan Qul Ramadan 1446 Hijrah. Kita telah pun berada di pertengahan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, terdapat satu malam yang penuh keberkatan dan kemuliaan, lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita bersama Ustaz Zulkifli bin Rafa, Guru Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Datuk Hashim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sadaqallahu azim. Insyaallah pada pagi ini saya akan memberi tazkirah sedikit tentang kelebihan bulan Ramadan. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami turunkannya pada malam Lailatul Qadr. Apakah yang kamu tahu apa itu Lailatul Qadr? Lailatul Qadr itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam yang terakhir, 10 malam yang terakhir, Allah turunkan malam Lailatul Qadr. Malam Lailatul Qadr ini lebih baik daripada 1000 bulan. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dihormati sekalian, teringat saya satu kisah bagaimana Aisyah, isteri Nabi, bertanya kepada suaminya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kalau aku dapati pada malam itu malam Lailatul Qadar, apakah yang perlu aku lakukan? Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab satu doa yang masyhur, insya-Allah kita boleh amalkan, iaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini doa yang Nabi bagi kepada umat Muhammad, dan doa ini mesti diamalkan. Insya-Allah bila kita dapati malam itu malam Lailatul Qadar, inilah doa yang diajar oleh junjungan besar kita apabila kita dapati pada malam itu malam Lailatul Qadar. Pada malam-malam itu malam yang lebih baik pada 1000 bulan, maka Nabi ajar satu doa yang masyhur sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Insya-Allah saya mengharapkan sidang pendengar di luar sana, apabila kita dapati pada malam itu malam Lailatul Qadar, paling tidak kita berdoalah sebagaimana doa yang Nabi ajar, yang saya sebut sebelum tadi. Mudah-mudahan doa yang saya bagi ini kita dapat amalkan pada malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharap para penonton mendapat manfaat dengan penjelasan tadi dan dapat mengamalkannya. Sekian dahulu daripada saya, TV Inspirasi, wadah informasi untuk semua.